Hello, Assalamualaikum. Ya. Acik ni Sampai ke? dah sampai dah ke depan pintu. Sekejap. Okey. Okey. Saya letak mana dulu? Terima kasih. Boleh cik angkat. Dia masuk cik. Apa nama dia? Hadi. Oh, Adi. Cik sihat, nama cik Masyam kan? Ni kena cakap kuat sikit lah tipuan ni. Oh. Okey, tak apa-apa. Nama Acik Masyam kan? Macam perkara. Acik dah kerja lagi ke tak kerja dah? Tak, dah 5 tahun. 6 tahun dah masuk ni tak kerja. Oh, setakat ni memang Acik duduk rumah je lah? Memang duduk seorang lah. Oh, Ayah anak-anak? tak ada. Adik ada tapi duduk rumah sendiri lah. Oh, memang kat sini Acik seorang je lah? Seorang. Nak buat dulu tahun lepas ada. Dia teman kaki tapi dia dah sekolah dekat Negeri 9 sana. Oh, Acik sakit apa? Acik ada darah tinggi, kecil manis ada, suruh tinggi. Ni dah lama dah tak pergi ambil darah, jadi kepala berdengap lah, sakit lah. Kita kena makan ubat lain lah. Dia bagi setiap bulan buat, 2 bulan dia bagi. Acik bukan kata tadi nak ambil ubat? Ambil ubat. Saya ambil ubat lagi Ambil, setiap bulan ambil. Tapi hari ni Minggu ni tak ambil lagi? Bulan ni lewat sikit. Dah 5 hari lewat. Tapi ubat yang lama tu ada lagi lah. Itu ubat apa? Ubat darah tinggi lah? Ubat jantung, ubat kolesterol, darah tinggi. Lagi ubat apa tu? Kalsium. Tulang kan. Dulu Acik ada kes telinga, sakit telinga. Oh, sekarang Acik pakai ni lah alat? Alat tu ada pakai tapi dah rosak. Nak kena buat baru kena 1,000 lebih. So, sekarang memang tak pakai lah? Boleh buat tapi kena duit lah. Sekarang Acik pakai ke tak? Tak tu. Tak pakai? Korang dengar sikit tu. Kadang-kadang tapi kereta boleh. lagu belakang pun Acik tak perasan. Tapi boleh dengar lagi ni. Sebab ada orang yang memang kena pakai alat tu je kan? Sebab dia memang tak dengar apa-apa kalau tak pakai. Acik boleh dengar lagi? Dengar lah tapi angin luar tu. Angin macam angin kipas ni tak dengar? Dengar jugalah tapi kurang sikit lah. Kalau masa kata hujan kat luar tu, tahu-tahu dah lebat je hujan. Oh, tak perasan hujan tak sikit? perasan hujan. Dia tahu dah sejuk je. Kalau yang telinga Acik ni, untuk bantuan untuk alat pendengaran, kita kena mohon? Sebab dia sebab yang kat Putrajaya tu kena bawa sini Acik. Sebab kita nak buat balik semula, nak check. Dia memang dah tahu kan kita sakit kan. Kita bagi surat sana pun dia nak juga surat ke sini juga. Dia nak bukti lah, memanglah. Dulu masa Acik sakit jantung pun dia nak bukti juga. Bawa bukan telinga ni kan, pas telinga ni pun dia bawa juga dekat sana. Dia nak bukti kita nak dapatkan kita punya speaker ni kan, sakit apa, dia kata apa sebab. Masa tu Acik kerja lagi, memang nak buat dekat tempat kerja tapi dia kan tak ada tanggungjawab. Dia kata kita ni nak ambil pensi dilat. Masa tu Acik boleh kerja lagi 5 tahun. Dia pensikan Acik tu? Kerja lagi 5 tahun. Lepas 5 tahun tu dah tak kerja tu, adik ipar adik yang ni yang duduk Putrajaya tu, dia kerja kerajaan. Dia masa tu kepencen. Jadi Acik buatlah, dia yang tolong buatkan. So yang Acik dapat macam separuh harga tu. Macam 1,000 lebih tu, 1,800, Acik dapat 800 je. 800? Sekarang ni kalau nak buat sendiri tu mahal lah, 1,000 lebih lah. Dia nak tukar speaker dia tu sebab benda tu dah 3 tahun, jadi dia kena buat yang baru lah. Jadi dia kata dia nak cuba dulu yang dulu punya, yang lama punya tu. Dia cuba repair, kalau boleh repair dia suruh bayar 500 saja. 500 lebih lah. Oh, memang sekarang dekat kedai repair lah? Kedai dia lah. Sebelah je, sebelah ni Acik memang tak pakai. Sebab sebelah ni memang tak boleh dengar lagi dah. Memang Acik dengar sebelah ni je tak? Dengan belah kanan ni pun orang kata dengar-dengar jugalah tapi kurang sikit lah. Tu sakit apa je? Dia masa kerja dulu, doktor kata gendang-gendang luka. Memang tiba-tiba je Acik pun demam masa tu. Tiba-tiba je benda tu tak dengar, satu pun tak dengar. Sekali pergi hospital, dia bagi ubat antibiotik yang paling kuat, berdarah pula. Berdarah,
Jadi pergi lah balik hospital tu, buat antibiyotik tu memang cik tak boleh makan. Aku yang buat dekat Berjaya tu pendengaran tu, kita gendang muka masa ke tempat kerja dulu. Kerja dia macam apa tu, kuat lah bunyi dia. Kita buat mesin kan, jadi bila dia hentak tu berdebung-debung, telinga pun kena juga lah kan. Walaupun kita pakai tudung kan, angin dia tu masa tu tak sedar lagi yang benda tu luka. Dah pergi hospital, dah tak dengar, barulah tahu dah gendang ni dah luka, dia kata. Gendang satu kan ada 2 lapis, satu depan, satu belakang. Yang depan? Yang depan tu yang kurang sikit, yang belakang tu kira boleh dengar sikit lah. Cakap ni apa yang kita kasih ni membantu tak? Cukup tak? Okey, Alhamdulillah lah, syukur Alhamdulillah. Tapi cuma orang kata pun bantuan tu memang ada, Alhamdulillah, makanan kan. Tapi duit pun kita nak pergi juga sebab kita nak pergi hospital lah, itu je lah. Tak ada benda lain. Tu lah duduk orang kadang tu, adik pun bimbang juga lah kan. Ada pernah sekali Acik sakit, Acik nak pergi bilik air mengangkat, baik tak jatuh. Acik kena pitam sebab masa tu agaknya darah terlampau naik. Petang tu anak dia ambil pergi Kelang, pergi hospital, masih baik tak masuk ubat. Dia bagi ubat, okey jugalah. Sebab masa tu Acik kena cerit beret, tapi tak tahulah cerit beret tu pasal darah pun naik ke apa ke, tapi katanya darah pun naik juga katanya. Kita dah ada seorang kan. Jadi kalau Acik tiba-tiba sakit ni, siapa yang tolong? Kalau sihat tu jangan sini lah. Kalau ada tu telefon lah adik. Dia akan datang lah? Dia datang. Yang mana? Yang duduk Kelang lah? Ada sekali Acik dah sakit kepala, Acik makan ubat. Lepas tu mula makan ubat 2 biji. Lepas tu makan ubat 2 biji. Pintu ni baru betul ni. Dia tenang-tenang pintu ni, dia ketuk-ketuk pun. Masa Acik apa tidur ke? Ya Allah, tak sedar betul. Ya Allah, kita dah tambah kepala kan. Sekali dia masuk dalam ni, dia kejut-kejut ke Acik. Macam Acik tak sedar diri lah. Bila dia dah tepuk-tepuk 2-3 kali, dia dah takut dah. Kali tu macam mana Acik tersedar, Acik kata, kenapa pintu rumah ni terbuka? Dan kau je dia ketuk. Habis roboh pintu.